Zaman tok nenek dulu tak ada. Ada. Cuma dulu tak ada handphone, tak ada TikTok, tak ada CCTV, tidak ada live, tak ada social media. Jadi tok nenek kita dulu tak ada nak kongsi. Dia dulu ada anxiety, risau pasal laki dia, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, dia risau juga. Cuma dia tak kongsi dulu. Kalau dulu tok nenek kita ada internet macam sekarang, ada TikTok, tok nenek kita lah lama kongsi. Dulu orang meninggal orang tak tahu. Duduk dalam kampung orang tak tahu pun. Sekarang belum meninggal dah meninggal dari CCTV dah. Dulu aksiden motor orang tak tahu. Kemalangan orang tak tahu. Kena rompak orang tak tahu. Kau meninggal pun tak tahu. Sekarang ni semua tahu sebab ada live. Ada internet ni, ada handphone yang boleh tengok muka kau ni. Faham tak? Jadi tok nenek dulu tak cerita. Kenapa dia tak cerita? Tak ada medium. Tak ada media nak cerita. Tok nenek kita baca surat khabar je. Faham? Dia baca je, cerita tak boleh. Yang cerita dulu, orang yang ada media surat khabar je cerita. Tok nenek kita tak cerita. Dia baca je. Nak kongsi tak ada. Sekarang semua-semua kita kongsi. Budak-budak pun dah tengok dah. Kau kentut pun kau boleh record dengan post. Faham? Orang nak kereta live, rumah live, CCTV orang post, dashcam orang post, semua orang post. Jadi kau tahu semua. Bukan tak ada. Dulu ada tapi tak banyak. Sekarang makin banyak kenapa? Kerana banyak orang kongsi. Dalam banyak-banyak orang kongsi, dalam banyak-banyak orang sharing, yang apa yang orang sharing? Orang sharing benda yang menakutkan. Kalau kau pasang CCTV, kau nak ambil gambar apa? Gambar belalang ke gambar aksiden? Kau pasang dashcam, kau nak ambil gambar bukit ke gambar aksiden? Kau buat live, kau buat konten, benda apa yang seronok? Benda yang menakutkan, benda yang sedih, benda kemalangan, benda pergaduhan, peperangan, perceraian, penyondolan, macam-macam benda yang menakutkan yang ada yang orang kongsi sekarang. Tok nenek kita dulu tak ada. Sebab tu dia tak risau sangat. Dia risau pasal laki dia je, anak dia je, cucu dia, lembu dia. Dia tak risau pasal kau. Kau nak lantak, kau nak motor, kau jatuh motor, kau dia tak tahu pun. Kan? Kau kena rompak rumah kau, mana orang tahu? Tak tahu. Jadi dia tak takut. Sekarang semua orang kongsi. Semua orang share menakutkan. Nak jual produk pun takut kawan orang. Nak jual itu, nak cerita semua tu. Cerita apa? Live dalam hutan semua nak buat. Cerita hantu berlambak-lambak. Orang makin takut lah. Orang menakutkan orang. Syaitan menakutkan orang. Hantu takutkan orang. Doktor takutkan orang. Internet takutkan orang. Google ChatGPT takutkan orang. Engkau pun takutkan orang. Guru-guru semua menakutkan orang. Farmasi menakutkan orang. Tok Bomah tukang urut semua takutkan orang. Habis dah makin lama cerita pasal takut, kau dapat apa? Nak ketawa? Semua takut. Memang takut lah. Kalau kau cerita benda yang seronok lah. Sebab tu kalau kita pandai cari benda yang seronok, kau jumpa yang seronok. Kau cerita pasal takut, habislah kau takut. Orang yang menakutkan orang adalah setan. Tak percaya? Yelah. Yang menakutkan orang setan, yang menggembirakan orang yang baik. Menakutkan orang, menipu orang, menghina orang, mengutuk orang, fitnah orang. Itu kerja setan. Takutkan orang.